Hari ini saya akan tunjukkan cara penggunaan apps Storyboard Visualizer Pro. Okay. Sebab sebelum ni kita buat gambar, kita perlu prompt untuk menghasilkan gambar. Kalau tak jadi, kita prompt lagi dan lagi sampai kita dapat. Dan bila kadang kita dah buat gambar tersebut, gambar next, gambar kedua yang kita buat tu pula tak sama dengan gambar yang pertama. Disebabkan itu saya buat Storyboard Visualizer Pro ni, SVP, untuk memudahkan saya sebelum ni untuk hasilkan gambar untuk dijadikan video. Sekarang saya tunjukkan macam mana penggunaan SVP. Kita hanya perlu masukkan penerangan ringkas di sini. Contoh, saya nak buat ada satu produk periuk memasak. Jadi saya akan buat saya akan type di sini seorang wanita hijab, sebab saya tak perlu sebab saya akan upload reference image, jadi SVP akan ikut nanti gambar tu. Jadi saya akan seorang wanita hijab menggunakan periuk untuk memasak rendang ayam. Jadi wanita itu menunjukkan cara memasak rendang ayam dengan mudah. Akhir sekali beliau menunjukkan hasil masakan kepada penonton. Boleh lah, sebab kita nak bagi dia tunjukkan hasil makanan tu kan. Jadi kat sini saya akan ada beberapa pilihan visual. Takkan nak buat cerita seram lah kan, horror ni kan. So saya ambil realistik. Kalau ada nak buat anime, ambil kartun kan, ambil lah, pilih kat sini. Benda ni saya akan tambah dari masa ke semasa. Jadi yang sekarang ni banyak kita akan pakai image realistik. Jadi klik image visual realistik. Kita akan buat video menegak, yang akan kita guna di buat sharing kan. Maksud kita akan buat di Reels, TikTok, semua yang jenis memanjang lah kan. Sekarang orang nak tengok video jenis memanjang ni. Jadi bilangan scene. Ni berapa banyak image yang kita perlu. Kat sini saya letak 5 lah. Dia boleh pergi lagi lah. Maksimum 10. Tapi tak payah buat lama. Kita tak lama sangat kan video kita. Jadi saya ambil 5 tengah-tengah. Kalau nak buat 6 lah. Kalau rasa macam nak dia punya cara tu banyak, letakkan 6. Jadi turun lagi bawah. Kat sini saya kata kita akan memasukkan image reference, rujukan. Contoh, mula-mula saya akan ambil gambar wanita ni untuk kita punya rujukan. Kemudian kita ambil gambar periuk kita. Cukup. Dua ni saya ada gambar ni. Kalau nak ada gambar rendang ayam kan, kalau nak bagi nampak ni, masuk gambar rendang ayam. Kalau rasakan nak bagi tepat kan, nampak apps tu sini rendang ayam Cina. Cuma saya tengok saya ada letak gambar rendang ayam. Dah. So 3 gambar. Maksudnya kita tak label pun kan, ni perempuan, ni periuk, ni rendang ayam kan. Tapi kita tengok adakah apps SVP ni boleh hasilkan dengan betul. Kita tekan jana storyboard. So kita akan tunggu beberapa saat atau beberapa minit. Sekejap je, nanti bergantung pada line internet. Dah siap. Saya dalam tak sampai seminit tadi dia dah keluar, tapi gambar tak keluar lagi kan. Dekat sini kita akan tengok bila dah siap, dia akan buat hasil storyboard apa dia bagi tahu. A Malay woman in her mid 30s. Tadi kita tak bagi kan, tapi SVP kita dah bagi prompt dekat sini. Jadi siaplah gambar pertama. So permulaan dan bahan-bahan. So wanita itu nampak dia, wanita berhijab di depan ni.
Dia kata Assalamualaikum. Okey, siap VO sekali. VO ni kat mana kita nak guna? Sekejap lagi saya tunjuk macam mana, apa yang kita nak guna. So jadi apps ni dah hasilkan gambar, adakan dia punya prompt. Okey, kalau kita tukar, aku boleh tukar kat sini. Ni dia punya VO ni yang kita akan copy. Kalau kadang-kadang kita tak tahu apa ni nak bagi dia bercakap kan, bila dah habis yang cara penghasilan gambar, saya akan tunjuk macam mana buat video dan kita gunakan dia punya ni VO teks untuk dia dialog bercakap. Okay, first gambar dia cakap, dia tunjuk ni lah. Okay, second gambar dia tunjuk dia masukkan dalam periuk. Dia rahsia rendang sedap terletak berproses menumis. Ni dia cakap lah. Nampak? Okay, ni dia masak. Okay, dah tuang santan ke. Itu dia gambar close up rendang. Dan last sekali nampak wanita itu mengampingkan berisi rendang, dia tunjuk ke kamera. Sebab kita nak last sekali kita dah tulis, akhir sekali. Kalau kita tengok dekat kita punya ni tadi, akhir sekali beliau menunjukkan hasil masakan penonton. Jadi babak terakhir dia akan menunjukkan hasil yang siap ni semua. Okay, so kalau katakan ada yang kita nak kata tak okey kan, nak ubah, jadi kita boleh tekan sini lah. Kita boleh buat ni, tangan itu menunjukkan bahan kisar kan. Katakan tak nak dia pegang macam ni, dia nak cedok pakai sudu pakai sudu. Ni boleh memasukkan bahan kisar rempah dalam periuk yang panas. Okey, dengan menggunakan sudu kayu. Okay. So bila kita buat jana semula, rujukan ni kalau katakan muka tak sama ataupun tiba-tiba buat muka lain, kita upload balik. Upload balik gambar tu, pilih gambar tadi kan, gambar wanita ni. Ni kita ambil balik gambar dia, letak sini. Ataupun produk tu tak sama, produk periuk ni tak sama pun kita letak balik. Kita nak bagi buatkan balik kita punya gambar ni. So sekarang ni muka dia dah sama, periuk pun sama. Jadi kita nak dipegang pegang apa tadi, sudu kayu. Jadi kita masukkan je prompt sudu kayu kat sini dan kita buat jana semula. Okay, bila dia jana semula, kita tunggulah, tunggu beberapa seketika. Okay, penghasilan image dah, kita tak perlu lagi nak fikir prompt. Okay, gambar ni nak buat apa, babak kedua ni nak buat apa. Nampak? Pakai. Nampak? Terus pakai senduk kayu. Kalau tak okey ni, jana semula lagi, jana semula. Sampai puas hati. Okay, saya kata macam ni dah okey lah. Jadi saya nak download setiap gambar ni, boleh guna kat sini. Setiap satu ada button download di sini, ataupun saya nak download semua kat sini, muat turun semua. So bila saya rasa macam semua ni okey, saya akan muat turun semua. Kita save dekat sini. Jadi saya buat folder dekat dapur ayam, masak rendang ayam tadi kan. Kita save. Okay, kita allow kan untuk save semua. Ada 5 kali kena save. So maka kita boleh tengok hasil janaan kita punya gambar tadi. Mana hasil gambar? Jangan saya buka balik. Jadi kalau tengok dalam hasil tadi, so adalah babak 1, babak 1, 2, 3, 4, 5. Okey, maka siaplah 5 gambar menggunakan SVP. Okey, jadi macam mana kita nak buat video untuk SVP ni? Okey, seterusnya video penghasilan video menggunakan image yang kita dah siap.